Now, kalau you dengar macam tu, ada tak terfikir macam, oh, sebenarnya awak nak ambil untung dari saya tak naklah tolong awak macam tu. Ada yang terfikir tak? Logik tak terfikir macam tu? Now, bezanya apa tau? Kalau macam telekong tadi, dengan saya nak untung saya lagi banyak, kalau awak lagi banyak hilang duit, betul tak? Sebab you bagi duit kepada saya. Kan you, macam you beli atau you langgan tu, lagi banyak you bagi kat saya, lagi banyak saya dapat. Faham tak dalam konteks tu? Tapi kalau dalam konteks dakwah ni ataupun aktivism ni, dia macam mana? Dapat benda sama. Lagi banyak you dapat pahala, lagi banyaklah saya dapat pahala. Ke tak faham? Maksudnya lagi besar kerja you, lagi besar ganjaran saya. Faham? So dia jadi macam kat mana yang you ruginya? Just kerana you tak nak saya dapat pahala, you pun tak nak dapat pahala ke? Contohnya gitu lah. Oh, kalau saya buat kerja, awak dapat pahala juga kan? Tak nak lah. Dah macam kelakar kan? Sebab the only way saya dapat reward tu kalau you dapat reward. Faham? Sebab dia hadis tu kata kita akan dapat pahala sebacam mana dia dapat. So sebab tu saya aim, dia kena bagi dapat pahala paling banyak lah, baru saya dapat banyak kan. Dan tu you pula kata, tak nak lah awak dapat banyak, saya dapat banyak, awak dapat banyak, saya tak nak awak dapat banyak, saya tak nak banyak. Itu self-defeating lah, sayang lah you kan. Tapi setengah orang memang dia somehow dia fikir macam tu sebab dia tak fikir benefit dia fikir tak nak orang benefit. Contohnya kan.